Hello guys, Assalamualaikum. Saya bersama dengan Tim Vamos. Kita orang ada buat charity program amal jariah untuk bulan puasa ni guys. Untuk bulan yang mulia ni. Betul. Ada semangat. Okey. Hari ni kita orang akan buat apa? Membeli barang keperluan untuk anak yatim. Betul juga? Betul. So apa lagi? Let's go. Susu doh. Aiskrim doh. Hisham ambil beras. Alip dengan ambil telur. Sos, kicap, apa semua tu. Gula, garam. Berapa banyak nak ambil ni? Itulah tu. Tak tahu. Ambil je penuh dulu. So kita dah bagi tugas masing-masing. Sekarang kita nak ratakan vloggers ni guys. Let's go guys. Jom. Sampai ke beras. Tapi saya tak tahu diorang makan beras apa. Tapi korang makan beras apa? Faizah Emma. Faizah Emas. Tengok baru dapat sangat baru tahu nama beras. Bukan Emma. Tak tahu. Tapi kita tak tahu juga nak ambil yang 5 kilo ke yang 10 kilo. Tapi saya rasa kita ambil yang 5 kilo lah. Maksudnya kita ambil dalam kuantiti yang banyak. Takut nanti kan 10 kilo kan macam berat sangat kan. Jadi kita nak ambil berapa bes? 5. 5 tak cukup. 5 kilo. 5 kilo. 5 kilo. Tak. Sabar jap. Beras Ya. Aku selalu beli kat Game House. ni 5 kilo ni. 10 kilo. Saya pernah dengar iklan beras cap rambutan. Go bes, ambil dulu bes. Ha. Kita akan ambil dulu untuk troli yang pertama. Tapi andai kata kalau memang tak cukup, nanti kita akan ambil troli lagi guys. So, let's go guys, kita ke next part. Okay guys, so hari ni part kita orang pula. Kita orang nak ambil sos dengan kawan-kawan dia pula. Kita nak ambil sos apa ya? So kita ambil sos cili 10. Sos cili 10. Ambil yang kecil. Okey. Berarti senang nak ni. Betul? Kalau nak bagi-bagi. Betul. Tunggu Okay guys, so kita dah ambil banyak-banyak sos ni. Jangan lupa kita kena ambil sos tiram juga, okay? So sos tiram kita ambil 3. Sos lain tak ada banyak kan? Sos tiram kita ambil 3 je. Sebab apa? Sebab sos lain tak banyak guna kot. Sos lain banyak guna. Aku rasa next item kita ambil cuka lah. Walaupun tak tahu kan apa function dia, tapi kita ambil je lah. Okay, itu dah. Bahaya ni. Kita orang barang-barang kaca man. Kita kena hati-hati. So, dah dia punya part dah settle. Okay, Kita mencari yang lain pula. Alright. Bye bye. Saya lah Baton. Sini. Barang yang kita kena ambil seterusnya adalah susu guys. Let's go. Kita ambil susu. Kau susu ni kita ambil 10 has. Okay. Gold coin ni ambil 10. Kenapa namanya gold coin? Aku tak tahu kenapa namanya gold coin. Yang penting susu ni lah aku selalu guna untuk Susu ni paling sedap lah. buat air teh ais. Aku suka teh ais. Penuh Penuh kita nak punya barang memang barang-barang macam ni. Lepas kita ambil susu, kita kena ambil apa? Kita akan ambil teh. Sebab tu aku mention teh ais tadi guys. Kita ambil teh susu. Kita kena ambil 5 paket. Sebab kita ambil apa? Susu 10 kan. So teh kita ambil 5. 5. Kita Cukup ambil guys. susu mesti. Rasanya cukup kot. InsyaAllah. Kita berdoa cukup lah. Harap semua yang kat sana dapat dah minum air teh yang manis ni. Daripada tangan seorang saya guys. So seterusnya pula. Bye bye. Okay, we'll just take this for the Hari Raya guys. Yeah. Coach. Don't take this. Oh, kenapa? This is Israel. Oh, sorry ya. Yeah, you cannot. You boycott guys. Jangan ambil. Alright. We buy juices ah. Buy juices. Let's go. So guys, we just take this because this is a local brand guys. So let's take this. This.
Okay guys, sebenarnya kita nak beli air botol tapi banyak air yang di boycott. Jadi kita tak tahu air ni lokal ke luar ke macam mana, tapi Pak Chan cakap air ni air lokal. Jadi kita support lah lokal guys. So kita akan beli air ni. Cuma kita orang tak tahu banyak sangat tentang apa ni boycott punya produk. Jadi semoga apa yang kita beli ni yang tak di boycott lah, insya-Allah. So kita ambil je. Yos ni banyak-banyak. Kalau produk ni boycott salah Pak Chan kan. Okay, let's go. Kan next kita akan beli barang apa? Barang keperluan harian. Barang kita guna untuk membasuh. Ya, kita semua. Kita semua. Kita Yang selalu kami basuh. dua yang selalu basuh. Yang Kita orang dua je selalu basuh dekat rumah. yang orang lain pilih ni. tidur, main ML aja. Tak boleh. Tak boleh gosok je. Okay, kita start dengan ni cuci pinggan. Selalu kita basuh pakai apa? Sunlight. Sunlight. Kita akan ambil berapa net? Ambil 10. 20. Sorry. Slowly. Nampak kalah Nek. Okey dah. Ya. Tak tahu ada berapa tapi ini memang barang keperluan lah. Rasa 10. 10 lebih. Lagi kita akan ambil apa lagi Mr. Basel. Kita batu tak payah. Ya. Rolling. Kitchen. Toilet. Ini toilet So kita ambil kitchen dengan toilet. Tak nampak tu. Dah, dah penuh dah kita orang punya. Okay, so sekarang saya dekat bahagian makanan Skupos. Okay, ini adalah makanan Skupos guys. Skupos masuk umur 1 tahun. So ni kita akan ambil satu makanan Skupos. Ini saya akan bayar sendiri sebab saya nak bagi hadiah hari raya untuk Skupos. Okay, cuba guys. Wah. Orok. Let's go. Untuk baju putih ah. Baju putih. So hari ni kita beli minyak masak untuk apa penduduk di rumah anak yatim kan. Kita beli minyak masak Elif. Ambil apa saya? Boleh je. Macam masak mi goreng kuah mata. Yes. Telur tak beli tu? Sekarang dah 5.23. Sikit lagi 2 jam kita nak berbuka. Mihun, mi kasar nak ambil kasar. Mi kasar ni. Ini untuk buat cikodok. Cikodok udang. Pisang. Cikodok pisang ni kita akan ambil banyak sikit kagak. So sebab banyak kegunaan dia. Tepung bestari. Tepung bestari mana? Tu bawah tu Buat Ini ayam. number one in Malaysia. Tepung bestari. Tepung ni untuk gaming house. So ni dah penuh, kita nak penuhkan yang ni pula. So kita akan suruh Cibi pergi penuhkan. Okay, so sekarang ni saya nak penuhkan saya punya koli dengan barang-barang yang lain. Biasanya orang beli makanan kan. Kali ni saya nak beli barang mandi pula untuk orang. So, first kali saya tahu barang apa yang tidak SOA. So, saya ambil lah yang di mata, yang di depan mata saya guys. So, saya ambil obat kukus gigi lah panggil lah. Kukus gigi kan. Ush, tu satu paket tu. Saya ambil 5 paket lah. Kenapa rosak dia punya ni. Dah. Nak. It's different man. Ada makanan, ada barang mandi. Kita pelik tu. Tapi tak apalah guys. Janji dapat penuhkan kita punya troli ya guys. Let's go. Dulu masa saya kat asrama, saya tak guna sabun tekan-tekan ni. Saya guna sabun buku ni. Sebab sabun tekan-tekan ni dia cepat habis tu guys. Sabun buku ni dia paling jimat paling jimat dekat asrama. 9, 10. Okey, cukup guys. Masalah terbesar Lotus adalah dia tak ada plastik. So, satu beg ni campur sen. Lotus, tolonglah buat plastik. Setiap minggu kita orang beli kat sini. Jadi kita terpaksa pakai beg ni. Okay, let's go guys. Inilah baju hari kita ni orang. baju kita orang guys. Baju terbaru kita orang season ni. So kau pilih yang mana? Ni baju baru season 15 korang kena dapatkan Realme. 6 Realme. Okay guys, kalau korang nak tahu, inilah baju home. Baju home kita season ni. Baju baru lawa kan. So kita orang akan release baju ni 6 April. Okay, so kalau korang nak beli, jangan lupa beli dekat website kita orang. So jangan lupa untuk beli baju ni dan support kita orang guys. Thank you. Jangan lupa untuk swipe up. Hello guys, so sekarang saya tengah pakai baju Away Vamos untuk season 15.
So kalau korang nak dapatkan jersey macam ni, korang boleh pergi ke website, TikTok atau apa-apa platform yang kita orang jual. Tapi untuk sekarang TikTok dengan website je lah. So akan release pada 6 April ni. So korang boleh support dengan beli baju untuk season baru ni lah. Dan hasil pembelian korang tu, inilah jadinya ni kat belakang ni guys. So kita akan buat charity, kita akan tolong orang yang memerlukan. So korang support kita orang support semua orang. So okay. You there. Hello guys. Sekarang kita sudah sampai sini. Rumah Anas at Taqwa. Jom. Okey, bagus. Mana yatim At-Taqwa Puchong. So sekarang kita nak unload barang-barang and nak bagi dekat dorang lah. Tapi guys, nak bagi tahu yang dekat sini dorang ada event satu lagi. Daripada organizer satu lagi. So kita combine sekali lah kan pada bulan yang mulia ni. Okay, so jom kita unload. Boleh. Okay, so sekarang dah masuk waktu berbuka. Kita akan berbuka dengan dekat rumah anak yatim Al-Taqwa. So jom kita tengok suasana dia guys. Okay, jom. Kami mengucapkan Semoga menang. Mana. Semoga menang, Kak MPL.